رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada petang hari bulan Ramadan datang sama-sama ke masjid menunaikan sembahyang secara berjemaah. Kemudian kita isikan ruang-ruang yang kosong ini dengan menuntut ilmu menerusi kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi uqubati ahli al-kabair, karangan seorang ulama yang terkenal, Syekh Muhammad Ali ibn Abdul Rashid ibn Abdullah Al-Jawi Al-Qadi As-Sumbawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebagai muqaddimahnya, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ila al-masjid al-jama'ah fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun tuktabu lahu hasanah dhahiban wa raji'an, rawahu Ahmad wa Ibn Hibban. Man raha ila al-masjid al-jama'ah, sabda Nabi SAW, sesiapa yang keluar daripada rumahnya ataupun keluar daripada tempat kerja ataupun di mana-mana sahaja, berjalan menuju ke masjid kerana mendirikan sembahyang berjemaah, fa khutwatun, satu langkah itu, tamhu, yang menghapuskan sayyiatan, satu kesalahan, satu dosa, wa khutwatun, dan satu langkah pula lagi, dan langkah menghapuskan dosa, langkah lagi, tuktabu lahu hasanatun, dituliskan baginya pahala kebaikan, zahiban wa raji'an, zahiban wa raji'an, iaitu dia pergi ke masjid dan balik ke masjid. Mungkin orang tanya, ustaz saya parking kereta dekat, langkah tak banyak. Mana kena parking jauh-jauh supaya langkah banyak. Guru saya Syekh Abdul Ibrahim Al-Kattani Al-Iskandari rahimahullah ta'ala dah meninggal dunia. Ketika mengajar kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari menerangkan hadis ini, Syekh menyebut pahala berjalan itu memang khusus. Tetapi macam kita datang naik motor, datang naik kereta, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kita pembelian kereta, kos kita servis kereta, kos kita beli minyak, pahalanya itu diberikan oleh Allah. Tapi berjalan tetap tidak sama. Kerana orang berjalan ini, dia banyak masyakkah, banyak halangan, banyak stamina, berbeza orang yang menaiki kenderaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita semua di kalangan hamba Allah yang diampunkan oleh Allah Ta'ala dan diberikan pahala oleh Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, menerusi kitab kita ini, kita sambung hadisnya. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tahawana biha aqabahu Allah ta'ala bi 15 uqubatan, khamsun fid dunya wa thalathun 'inda al-mauti wa thalathun fil qabri wa thalathun 'inda khurujihi minal qabri. Maksudnya, dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa memudahkan dan meringankan akan sembahyang
diseksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 seksa. Siapa yang meringan-ringan mudah tentang solat ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala seksakan dia ada 15 seksa. Pada waktu di dalam kuburnya, dan seterusnya, dan ada seksa di dalam dunia, dan 3 seksa pada waktu matinya. Dia 15 semua. Waktu nak mati ada 3 seksaan, dan 3 seksanya pada waktu di dalam kubur. Dalam kubur 3 seksa dia akan hadapi, dan 3 seksanya waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat, dan 3 lagi ketika mana dibangkitkan daripada kubur pada hari kiamat besok. Maka sembah para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat Nabi SAW bertanya, apa jua suatu baginya seksa di dalam dunia ini? Maka sabda Rasulullah SAW yang pertamanya, yunzi'ul barakata min umrih. Yang kedua, yumha sima'ul salihin, ataupun yumhi sima'ul salihin min wajhihi. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allah Ta'ala alaih. Maksudnya yang pertama, dihilangkan Allah Ta'ala berkat umurnya, dan yang keduanya dihilangkan oleh Allah Ta'ala rezekinya, dan yang ketiga dihilangkan Allah Ta'ala tanda segala orang yang soleh pada muka daripada cahayanya. Ini siksaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan segerakan bagi orang yang tak solat ni. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberikan keberkatan daripada umur dia. Walaupun umur dia panjang, tapi tak ada berkat. Tak ada berkat apa? Tidak dipenuhi dan dihiasi dan diisikan dalam umur-umur tersebut dengan amal-amal yang saleh. Kerana kalau dia buat baik bulan Ramadan ni, dia bagi juadah berbuka puasa, sedekah ke orang, banyak bersedekah, bagi kat jiran, bagi anak yatim, tapi tak solat, Allah tak terima. Allah tak terima. Kerana apabila Allah tidak terima solat, maka amalan lain juga tidak diterima. Maka sia-sia amalan tersebut. Dan kebaikan dia itu, ya baik, tapi di akhirat tidak dibalas. Mungkin Allah balas dia dalam dunia, badan dia sihat. Dia tak solat tapi dia sihat, sebab dia suka sedekah ke orang. Dan di antara yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia buat baik itu tetap dapat. Allah tahu itu buat baik, tapi Allah balaskan dia. Apa Allah balas? Dia mati senang. Sakit perut meninggal. Tak terlantar di hospital begitu lama. Orang kata, Allah, dia tu tak solat, tak main judi lah, apa semua. Mati dia senang lah. Betul, dia mati senang, Allah balaskan kebaikan dia di dunia, supaya dia tidak mendapat pahala di akhirat. Ini soalan yang pernah ditanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar jawab begitu. Kebaikan tu Allah tak sia-siakan, tapi Allah balas dalam dunia, tapi tak dapat di akhirat. Jadi umurnya walaupun panjang sampai 80, tidak mendapat apa-apa keberkatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu solat ni, mengikut pandangan ulama, dia banyak makna solat ni. Ada ulama kata solat ini kalau kita bahaskan, ia diambil kalimah at-tasliyah. Tasliyah ni apa dia? Orang Arab selalu sebut sallaitul ud bin nar. Contohnya kita ambil seutas rotan. Rotan ni kalau kita cari kat hutan, dia bengkok. Dan kalau kita cari rotan, kalau tak pandai, hancur tangan ni. Orang kampung saya cari rotan, tapi ayah saya tak bagi saya. Sekali saya pernah curi-curi pergi, marah ayah saya. Aku suruh kau belajar ke, kau suruh kau cari rotan. Susah. Kita nak tarik rotan tu kena lapik dan betul-betul sebab dia penuh duri. Kita pakai beli sopa rotan cantik, tapi susah. Dia betul, kena betul tarik dia. Dia berbelit-belit.
Rotan. Jadi rotan ni asalnya dia bengkok. Tapi kita tengok dia lurus. Macam mana nak lurus? Ambil api. Dia akan guna api luruskan. Begitulah solat ini diambil daripada kalimat tasliyah, bermakna meluruskan. Kalau orang tu asalnya bengkok, tapi kalau betul dia solat, perangai dia akan berubah. Kalau betul dia solat. Sebab solat itu sendiri memberi maksud meluruskan satu itu yang bengkok. Sebagaimana orang Arab menyebut sallaitul uda binar. Aku telah luruskan akar-akar, kita ambil kayu bengkok dengan api. Mana solat ini dia akan meluruskan. Tapi betul solat. Betul-betul kita solat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dia akan berubah. Sebab nama pun solat. Yang kedua, kata ulama, solat ini diambil kalimah as-silah. Hubungan seorang hamba dengan Allah. Jadi kalau solat ni sudah tidak ada hubungan dia dengan Allah, apa guna dia? Maknanya kalau dia zakat, dia puasa, dia buatlah benda-benda yang lain, sedekah, dengan hubungan sudah terputus, yang lain tu Allah tak peduli. Sebab hubungan dengan Allah sudah terputus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu ianya tidak mendapat keberkatan apa-apa di dalam umur. Apa makna berkat? Berkat ini ulama bahasa Arab, dia bagi contoh. Orang Arab sebut al-birkah. Berkah tu ialah kolam. Orang kalau ada kolam, kita ada kolam, ada kolam. Petang-petang bulan Ramadan ni, dekat-dekat berbuka baru balik, bagi ikan makan. Kita nampak ikan banyak. Kalau sekali kita taburkan, ikan lampam, ikan likuh. Kalau kita berkolam kalau ikan macam-macam. Kalau ada lagi satu zaman saya kecil-kecil dulu, kalau kolam kampung saya banyak kolam. Padi, sawah semua tukar jadi kolam. Semua orang pun excited tukar jadi kolam. Lama-lama pakai orang sudah jadi tua. Tak ada orang nak urus kolam. Habis tempat ulas sawah semua sekarang. Sawah tak ada, jadi tempat ulas sawah. Sekarang lah barulah kos nak tambak balik, satu hal. Nak tambak balik, satu kos lagi. Ada yang ada duit, tambaklah balik, tanam kelapa sawit. Yang tak ada duit, terbiar sampai sekarang tempat ulas sawah. Tempat ulas sawah. Belakang rumah saya berapa luas? Dulu kolam belakang semua. Jadi macam-macam ikan dibela ketika itu. Jadi kita tengok, kalau kolam ini kita rasa tenang. Begitulah berkat. Kalau mendapat keberkatan, dia akan jadi tenang. Kalau kita tengok kolam kita tu, kita tengok ikan pun besar-besar, macam-macam jenis warna, macam-macam jenis warna. Ketenangan dan rezeki. Jadi sepanjang kehidupan dia tidak mendapat ketenangan. Kita nampak dia okey, tetapi dalam hati belum tentu tenang. Belum tentu tenang orang tak ada solat. Dia tidak mendapat ketenangan. Disebut dalam hadis tidak ada berkat. Dan tidak ada keberkatan umur dia ni tidak diisi dengan amal-amal soleh. Boleh dibilang dengan jari. Kenapa? Kerana tidak diberikan keberkatan oleh Allah. Ini implikasi kesan daripada tak solat. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala hilangkan rezeki. Kata ulama bahawa sesungguhnya kalau kita solat ini, Allah mensegerakan kepada kita hasilnya. Ada 10 Allah segera, ada 7 Allah segerakan. Yang pertama, kalau orang solat dalam hukum PK, dia tidak boleh dijatuhkan hukuman pancung. Selamat dia. Sebagaimanalah hadis kita baca. Sekarang tak ada hukum Islam, kita tak nampaklah orang kena pancung sebab tak solat. Tapi kalau dilaksanakan hukum Allah, apabila dia tidak solat, diberi amaran supaya solat, kalau ditangkap kali kedua tak solat, maka disuruh juga dia solat, tak mau juga, kali ketiga potong kepala. Sebab dia telah menghina Allah dan Rasul. Yang kedua, Allah segerakan dalam dunia mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa?
bila Allah panggil sahaja mendirikan solat, dia datang, maka Allah mulia dia. Macam kita panggil anak kita, kalau dia datang cepat, kita suka anak kita ni. Tapi kalau kita panggil anak kita, dia main handphone je, oi marah kita. Nak aku campak handphone kau ni. Nampak? Aku beli handphone tu bukan suruh kau main ni. Kita ni Allah bagi rezeki banyak. Bila panggil mari solat, buat dak je, Allah murka. Tapi kalau kita menyambut suruhan Allah, di dalam dunia ini Allah memberikan kemuliaan orang yang salat. Kerana apa? Biijabati didaihi. Karena menyambut suruhan Allah, biwaqar'i babihi, dan mengetuk pintu Allah. Bila kita ketuk pintu Allah, Allah bukakan apa yang kita mau diberikan oleh Allah. Bila kita salat minta, diberikan oleh Allah, karena kita menyahut panggilan Allah. Bila kita ketuk pintu, nescaya Allah buka, kerana Allah yang panggil. Sebab Allahu Akbar, kita menyebut nama Allah seperti mengetuk pintu Allah, maka bila diketuk, dibuka oleh Allah, Allahu Akbaru kabira. Dan seterusnya yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala amankan ia. Allah berikan keamanan kepada dia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah." Barang siapa yang sembahyang subuh, maka ia di bawah jaminan Allah. Mana kalau kita sembahyang subuh hari ini berjemaah, sudah dapat jaminan. Bila Allah jamin, selamat. Tapi kalau Allah tak jamin, belum tentu selamat. Dan yang keempat, kata ulama, maka ia telah membuatkan satu perjanjian dengan Allah. Salat ini satu perjanjian. Maka bila kita menunaikan perjanjian kita dengan Allah, maka Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Dan yang kelima, kata ulama, ini yang kita nak bahas. Salat ini tabusutur rizqa. Salat ini diluaskan oleh Allah rezeki. Tak solat, Allah sempitkan rezeki. Tidak ada rezeki ketenangan dalam rumah tangga. Ada orang gaji sampai berpuluh-puluh ribu, tak cukup saja. Sampai bank datang ke pejabat, tuntut sebab kat kredit ni, kredit tak bayar. Yang kata-kata, dia ni gaji besar bos kita ni, tak cukup. Kenapa tak cukup? Kita tengok, tak solat. Solat, tak jaga solat. Gaji besar, tapi tak dapat berkat. Kita kata, staf-staf bawah gaji pun cukup-cukup makan, tapi bahagia. Anak-anak berjaya sebab dia jaga solat. Ini Allah sebut dalam Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Perintahlah ahli keluarga kamu salat, dan hendaklah sabar nak suruh salat. Bukan senang nak suruh orang salat. Kalau suami tak salat, isteri nak suruh dia salat, makan masa. Kena pula suami bengih, lagi payah. Kalau isteri tak salat, suami kena sabar nak suruh dia salat. Sabar. Anak-anak kita kena sabar suruh dia salat. Allah iringi ayat tersebut, la narzuquka rizqan. Kami tidak minta rezeki kepada kamu. Wa nahnu narzuquka. Kami yang beri rezeki. Ayat ini adalah kesinambungan daripada salat. Mana betul salat, Allah beri rezeki. Allah murahkan rezeki dia. Dimelimpahkan rezeki. Rezeki ketenangan, rezeki kebahagiaan, rezeki mahabbah ahli keluarga. Bukan rezeki duitnya, rezeki kesihatan. Allah yang memberikan rezeki. Tetapi kalau tak salat, Allah sempitkan rezeki. Kata ulama, bahawa sesungguhnya kelebihan orang salat ini, kelebihan orang salat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan orang salat ini kerana ianya bersyarikat, bersekutu dengan penghuni syurga. Orang solat.
Yang pertama kata ulama, ada 7. Ahli syurga dia adalah merupakan tetamu-tetamu Allah. Ahli syurga tetamu Allah. Kita solat berjemaah memang tak nampak solat ni, tapi dengarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man dakhalal jannata la yadkhuluhu illa lillah fa huwa dhaifullahi azza wa jalla. Sesiapa yang datang ke masjid tidak masuk ia ke dalam masjid melainkan kerana Allah, maka ia adalah tetamu Allah. Mana kita ni tetamu Allah. Penghuni syurga tetamu Allah. Dalam dunia ini tetamu Allah ialah rumah-rumah Allah. Dia masuk kerana nak solat, bukan masuk masjid kerana nak tumpang kencing. Habis solat. Bukan masuk masjid kerana nak tidur. Datang masjid kerana Allah. Dia tetamu Allah. Justru itulah Sayyidina Ali Ibn Husain, cuculah, cicit Ibn Husain, anak dia nama Ali. Orang Arab ni dia pusing-pusing nama senang ingat. Ali Husain, Ali Husain, Ali Husain gitu, pusing-pusing. Senang. Husain ke berapa? Husain ketiga tahu. Kita ni nama payah-payah sebut. Nak menyebut pun payah. Itu sebab kalau saya di mahkamah tanya tok-tok ni jadi saksi, siapa nama cucu? Panggil Ira dia. Nama penuh tahulah Khaira ke Kiara ke, tak tahu nama. Tapi saya panggil Ira. Sebab apa tu? Sebab susah nak sebut. Yang nama ni siapa? Tak tahu nama. Ili apa nama? Nama cucu tak tahulah. Rasa-rasa macam nama malaikat nah. Mikail apa nama dia? Saya panggil Kail. Kacau. Nama susah. Tu kemudian cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya itu Ali ibn Husain radhiyallahu anhuma. Bila dia masuk masjid terus berdoa, Ilahi abduka bibabika, hambamu ini berada di pintu engkau. Dhaifuka bibabika, tetamu engkau sekarang ni ya Allah berada di pintu engkau. Sailuka bibabika, aku memohon kepada engkau di pintu engkau. Apa? Kita masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Sebab apa? Dia orang tanya, kenapa masuk masjid ada doa, nak keluar masjid ada doa? Sebab kita tetamu. Maka waktu tetamu itu kita minta dimustajabkan. Kita minta supaya Allah ampunkan dosa kita bila keluar daripada masjid. Allah ampunkan dosa sebab kita tetamu. Dan yang kedua, sesungguhnya penghuni syurga ridwan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ridwanum minallahi akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 72, ridwanum minallah. Sesungguhnya penghuni syurga ini ada penjaganya malaikat yang bernama Ridwan. Manakala kita salat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu kalau kita salat, redha Allah. Syurga redha Allah. Penjaga syurga pun nama dia Ridwan. Orang dalam syurga Ridwan mendapat redha Allah. Orang yang salat awal waktu Ridwan. Yang ketiga, sesungguhnya penghuni syurga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu mengejar keampunan Tuhan kamu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, wa jannatin, dan juga segeralah kamu mengejar syurga Allah, kerana sesungguhnya arduha, lebarnya
lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Syurga dalam dunia untuk mendapat keampunan, maka diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menyatakan, syurga di dalam dunia dan untuk mendapat keampunan Allah huwa saful awwalu. Itu saf yang pertama. Itu adalah keampunan dan juga mendapat syurga Allah di dalam dunia. Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya penghuni syurga ianya boleh meminta kepada Allah, bermunajat dalam syurga. Orang dalam solat, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya innal musalli najin rabbahu, sesungguhnya orang yang solat ia bermunajat dengan Allah. Di dalam dunia tempat bermunajat ialah solat. Di akhirat orang dalam syurga bermunajat kepada Allah, minta apa pun diberikan oleh Allah. Yang kelima, penghuni syurga diberi salam oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bila hamba Allah ni masuk syurga, Allah beri salam, salamun alaikum tibtum, baik sekalian kamu semua, fadkhuluha khalidin, masuklah sekalian kamu ke dalam syurgaku kekal selama-lamanya. Ini dalam syurga. Dalam dunia ini Allah memberi salam kepada hamba-Nya. Mana dia? Dalam salat. Ketika mana? Ketika kita tasyahud. Kita tasyahud, apa yang kita baca? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ketika mana Nabi SAW peristiwa Mi'raj ke langit, bila tajalli dengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW menyebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah jawab, sejahtera-telah ke atas engkau wahai Nabi, Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi salam ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Mana hamba Allah saleh? Salat. Allah beri salam kepada orang yang salat. Buktinya bacaan assalamu alayna itu, mana Allah telah memberikan salam ke atas kami dan hamba-hamba Allah ini. Allah telah memberi salam ke atas hambanya yang salat, dan telah disudahikan salam dengan assalam. Dalam salat assalam, selepas salat, waktu penutup salat assalam, lepas salat Allahumma antas salam wa minkas salam, lengkap, sejahtera. Dalam didoakan oleh Allah sejahtera. Penghujungnya kita baca assalam, mohon Allah sejahterakan kita dan dimasukkan ke dalam syurga Darussalam. Lepas salat Allahumma antas salam, sejahtera. Dan yang keenam, hampirnya penghuni syurga kepada Allah dalam syurga. Orang juga seorang solat, hampir rahmat Allah dan mustajabnya ketika mana sujud. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Hampirnya hamba waktu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, dibukakan oleh penghuni syurga. Penghuni syurga bila masuk syurga, apa dia baca? Wa qalul hamdulillah. Kita bila lepas takbiratul ihram, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Kemudian wa akhiru da'wahum anil hamdulillah. Begitu juga penghuni syurga ni, akhir permohonan mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang yang salat memulakan tiap rakaat dengan alhamdulillah.
Maka inilah kata ulama, seolah-olah bila kita solat je menyamai sebagaimana dalam syurga, maka bila dia menyamai seperti orang yang dalam syurga, diturunkan oleh Allah ketenangan kepadanya. Dan yang kesembilan kita sambung akan datang. Sambung balik. Tulis tu 9 yang ke-8 ya. Yang ke-8 dan ke-9 dan ke-10. Kita sambung sikit kitab kita ni. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan yang ketiga, dihilangkan Allah Ta'ala akan tanda orang yang soleh kepadanya. Maka orang yang solat ini boleh nampak terpancar nur di mukanya. Orang tak solat walaupun pakai banyak foundation putih, tapi nur tidak ada. Orang tak pakai apa-apa make up, tapi ada pancaran nur di mukanya. Allah berikan orang-orang yang saleh, kita pandang terpancar nur kerana dia ahli salat. Orang salat ni mukanya terpancar nur, tetapi orang tak salat tidak terpancar nur padanya. Dan seterusnya. Dan yang keberapa ni? Yang ketiga, yang keempat, tiada baginya dalam Islam, mana dia tidak ada habuan dalam Islam yang memberi maksud bahawa sesungguhnya kalau orang berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka dia tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat apa-apa habuan. Tidak mendapat apa-apa habuan daripada orang Islam. Orang hari-hari seluruh dunia berdoa kepada orang muslimin dan muslimat, mu'minin wal mu'minat, dia tidak termasuk. Ya Allah, berilah ketenangan, berilah rezeki, tapi dia tidak termasuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang menjagakan salat, pelihara salat bagi diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita. Kita doa kepada Allah Ta'ala pada tahun ini, Allah menerimakan segala amal kita, amal puasa kita, dan direzekikan kita bertemu Lailatul Qadar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afu tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.